Dalam dunia yang semakin berkembang, setiap guru berusaha memberi yang terbaik. Namun, cabaran besar dalam memastikan minat pelajar terus terjaga seringkali menghalang perjalanan pembelajaran yang dinamik. Namun, di tengah-tengah kesunyian itu, teknologi datang membawa penyelesaian. Guru-guru kini dapat menemui dunia pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan hanya dengan sentuhan jari. Apakah harapan Tuan tentang penggunaan bahan digital dalam kalangan murid pada masa kini? Saya sangat berharap bahan-bahan digital ini akan diperluaskan lagi supaya murid-murid lebih berminat untuk mengetahui sebarang topik yang mereka belajar. Jadi itu saja pandangan saya. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Guru kembali ke kelas bukan hanya dengan buku, tetapi dengan alat teknologi yang dapat membuka jendela baru dalam dunia pembelajaran. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar dengan cara yang berbeza. Sediakan diri anda untuk sesuatu yang baru. Bahan digital tidak hanya memudahkan guru mengajar, tetapi juga memberi peluang kepada pelajar untuk belajar melalui interaksi, aktiviti praktikal dan pembelajaran berbentuk permainan. Wah, saya tak sangka boleh belajar macam ini. Ini seronok. Belajar pun jadi lebih mudah. Cikgu. Ya, Ainul. Saya rasa saya boleh jawab soalan ini. Ya, saya tahu. Saya percayakan pada anda. Anda pasti boleh. Jom buat sama-sama. Berdiri semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ainul, kenapa masih di sini? Semua orang dah pulang. Saya rasa lebih yakin sekarang, cikgu. Saya tak pernah rasa begini. Ini baru permulaan. Anda kena buat satu langkah yang besar. Teruskan begini. Saya sentiasa ada untuk anda. Jom buat. Saya percaya, cikgu. Saya boleh. Terima kasih, cikgu. Ya, saya tahu awak boleh. Saya sangat bangga dengan awak. Bersama-sama saya pada hari ini, Tuan Haji Norazam bin Haji Nayan, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Seremban. Bagaimanakah bahan digital mampu membantu pendidikan anak-anak pada masa kini? Bila sebut bahan digital ini, dia memang sangat membantu pendidikan anak-anak, dan kerana anak-anak zaman sekarang ni dia mudah untuk menyediakan akses mudah kepada pelbagai sumber ilmu seperti video, e-buku dan aplikasi interaktif yang dapat disesuaikan dengan gaya pembelajaran mereka. Memberkayakan pengalaman dia belajar, menjadikan pembelajaran lebih menarik. Dan anak-anak sekarang dia memang suka dengan pendigitalan, mudah bagi dia untuk memahami. Ya, dan semuanya di hujung jari. Jadi pembelajaran tu akan menjadi lebih menarik dan dia lebih efektif. Ya, dan ini akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran dunia digital yang semakin berkembang maju. Ya, jadi dengan teknologi pendidikan yang ada sekarang ini menjadikan lebih inklusif, fleksibel dan berkesan. Sebab itu pada saya bahan digital ini sangat penting dan dia akan membantu mengembangkan lagi ilmu pemahaman pelajar-pelajar dalam pembelajaran. Baiklah, terima kasih Tuan. Ini bukan hanya cerita tentang pendidikan. Ini adalah cerita tentang harapan, perubahan dan kejayaan. Bahan digital adalah alat, namun kasih sayang, perhatian dan sokongan adalah kunci utama.